Halo everyone, saya Lajeku. Hari ini kita akan sambungkan kerja khusus projek prinsip perakaunan 2025. Yang ini ialah BM version yang Chinese version actually saya sudah siap upload semua. Saya minta maaf untuk semua murid-murid Melayu dengan India kalau tak faham nak tengok BM version, you tunggu sampai sekarang baru boleh nampak yang baru punya video upload lah. Tapi tak apa. Saya sekarang satu minggu saya akan upload semua jawapan. Bukan jawapan. Saya akan upload semua tutorial. Tutorial, guidance how to do project. Bukan jawapan. Hari ini kita akan sambung dari mana? Dari sini. Ialah kita punya buku catatan pertama. Untuk buku catatan pertama, apa itu? Faham tak? Apa itu buku catatan pertama? Yang ialah ya kita punya jurnal jurnal belian, jurnal jualan semua tu. Saya akan tunjuk how to do journal. Tapi sebelum you buat journal, you mesti nak siapkan semua urus niaga dalam lampiran C sini. Semua ialah ada depan punya apa? Depan video yang depan punya. Yang last part punya. Tengok last part dulu, siapkan semua lampiran C, baru kamu buat journal Okay? Untuk hari ini saya akan bagi tahu apa nak record dalam journal dulu. Untuk journal kita mesti tengok sini. Yang first kali yang pertama, kita kena record semua ini kat journal Yes, ialah aset dan liability pada baki awal. Tengok di sini. Ini ialah you punya kertas soalan punya jawapan lah, muka surat 2. Di sini kamu mesti tulis dulu apa yang ada baki awal di sini. Yang record dalam jurnal Ini yang first. Tapi jurnal dia punya format ialah direct butil folio debit credit. Di sini kita hanya apa? Kita hanya asingkan apa tu asset, apa tu liability saja. Untuk yang semua ini actually semua orang punya jawapan sama lah. Kerana yang ini dia bagi punya kan. Macam kenderaan, lengkapan. Semua ini ialah asset. You ikut saja. Letak kat sini. Ini yang Jun 1 letak kat sini. Berapa dia? You ikut saja. 20,000, 12500. Lengkapan. Untuk susun nilai terkumpul, nanti dia akan tolakkan kenderaan. Tapi kita dalam jurnal kita record kat kredit lah. Kredit nanti. Kita record yang debit punya saja. Dulu, bukan saja. Record yang debit dulu. Lagi ada apa? Asset kat debit, inventory. Tengok. Tapi inventory amount di sini ialah you sendiri punya. Bukan yang saya punya yang di sini Bukan sini 18110 Yang warna merah ialah semua orang tak sama. You ikut balik yang berapa you sudah buat di sini. Yang first part I think second part part 2 saya ajar banyak untuk cari inventory. Ingat inventory ini. Di sini inventory kita ialah 18110. Saya punya. Lagi ada akaun belum terima 6700, tunai bank. Semua ini ialah kita punya asset. Semua letak kat debit. Tapi jangan lupa bank di sini ialah yang sendiri punya. Everyone amount not same tak sama kerana yang tadi kita punya bank kita cari itu bank punya maklumat di sini punya. Ikut yang balik di sini. Yang untuk cari bank pada 1 Jun 2025 yang ini. Nanti saya ambil yang itu apa kerja khusus punya apa soalan dulu. Nanti saya senang untuk tunjuk. Dapat dapat. So di sini, kita sambungkan. Ada apa kat debit punya lagi ada simpanan tetap, deposit semua ini semua juga kat debit. Tengok tak? Nampak tak? You boleh ikut balik yang soalan kasih punya lah amount di sini. Selepas ini kita akan sambungkan kredit. Kredit yang tolak semua ini akan letak ke kredit. Macam susun nilai terkumpul kenderaan, susun nilai terkumpul lengkapan, amount dia semua letak. Lagi peruntukan hutang ragu 201, lagi akaun belum bayar 7500, pinjaman bank 43200, moda B ialah perkongsi A, perkongsi B yang kamu punya. Moda A ialah saya punya ialah at least Adeline untuk AB. Ikut saja. Akaun sama-sama AB juga. Perkongsi A dengan perkongsi B siapa tu. Letak saja. Nanti akan dapat imbang punya. Mesti dapat imbang punya. You jumlah dia, you campur, dapat debit credit sama.
harga. Okay. So di sini mesti nak tulis dia punya ini panggil apa? Ini panggil keterangan. Keterangan maksudnya yang jelaskan apa yang atas sini debit credit. Dia punya masuk. What do you mean in this side? So ini ialah baki-baki aset, liability dan equity pemilik pada hari ini. Ini saja macam. Okay. So untuk ini senang saja. Untuk journal arm. Okay. So kalau saya cepat, you boleh stop dulu and then salin dulu baru you continue. Okay. So di sini lagi apa akan record kat journal arm. So kita mesti tengok bawah punya lampiran C lah. So kita tengok lampiran C bawah. Ada apa lagi ialah kita punya journal arm. Saya sudah you ada nampak tak? Saya tepi sini sudah tulis apa tu journal arm, apa yang record kat mana, record kat mana. So you cari JA saja. So lagi ada satu JA ialah journal arm ialah di sini. Dari 12. So ini muka surat 15. Okay, muka surat 14 di sini. So kita boleh nampak dia ada ambilan tunai di bank 10,000. Okay, untuk pekongsi B. Yang ini dia tak boleh rekod kat jurnal ama kerana tunai ialah akan rekod kat buku tunai punya. Ingat, untuk berkaitan dengan tunai atau bank, kita mesti rekod kat buku tunai. Tapi dia juga ada ambil 4 unit pokok hiasan. Ini ialah kita punya inventory. Inventory. So ini bukan duit. So bukan duit. Ini boleh record kat journal arm. So journal arm dia ada lagi satu. So di sini kita record tarikh dia 12. And then kita akan debit ambilan pekongsi B. Macam yang saya tulis. Tapi you ikut balik apa pekongsi B nama you. Okay. And then you akan kredit belian. Kerana you ambil you punya stok, you punya barang. Maksudnya belian sudah kurang. Semasa belian berkurang, kita akan kredit belian. Ingat, semasa belian bertambah, akan debit belian. Ingat saja. Okay? So, debit dia berapa? Ikut balik yang apa you tulis tak kat sini. Harga dia. Okay? Ini yang ada calculation lah. Kerana dia ambil 4 and then saya darab yang 30 se-unit punya harga. Dapat jumlah dia 120. So, total 120. And then keterangan you boleh tulis ambil barang untuk kegunaan pekongsi Adeline saya lah. Okay, saya salah tulis You ikut balik apa you punya account pekongsi B nama tu. Okay, so yang hanya dua barang saja record kat journal am. Siap. Siapkan kita boleh terus buat journal belian. Journal belian dia punya format actually pun sama. Okay. Okay, almost sama dengan journal am. Tapi di sini dia sama ialah tarikh portfolio. Tapi yang belakang dua ini dia tak sama. Sini dia ada nombor voucher jumlah. Tengok tak? Ini dah sama tadi dia punya journal arm ialah debit credit kan? Ini adalah format untuk journal belian. Nombor voucher dengan jumlah. So di sini saya pun juga akan tunjuk yang apa nak record kat journal belian. So you boleh belajar dulu. Record journal belian yang barang yang perkara itu ialah beri barang niaga secara kredit punya. Okay? So kita tengok yang mana satu kita beli barang belum bayar lagi, yang itu ialah record kat journal belian. So dalam muka surat 10 di sini. Kita boleh nampak lampiran C muka surat 10. Yang tarikh yang ketiga. Nampak tak? Belian kredit pembekal P. Okay? So di sini dia sangat senang untuk record jurnal belian punya. You record direct dia and then you record apa nama account belum bayar itu. Okay? Sometimes cikgu akan cakap, you punya ABB jangan tak boleh tulis pembekal. Mesti tulis perniagaan ataupun kedai. You ikut cikgu you kamu cakap. Okay? Tapi saya pun tak akan hantar saya punya projek kan. So saya pun tak payah ikut punya. Okay? Tapi you punya cikgu ada bagi tahu, you nak ikut, so mesti ikut dia. Okay, so di sini you ikut balik. Apa nama you punya pembekal P? Saya punya Pui. Saya letak nama pembekal P dulu. And then, kita punya nombor voucher di sini. I tak tahu cikgu sekolah dia ada beritahu tak. Mesti tulis nombor voucher. Kalau dia cakap, kalau soalan dia tak ada kasih nombor voucher, so you boleh ignore. Okay, you tak payah tulis nombor voucher kolom ini. Okay, so you tak payah tulis apa-apa. Tapi kalau dia ada, okay, saya ajar. Sangat senang untuk rekod nombor voucher. Pun set sendiri punya. Bukan ikut yang soalan punya. You boleh set sendiri. Suka hati you. Saya letak INV. Kerana belian kredit akan hantar apa? Invoice, dokumen invoice. So, INV maksudnya invoice. And then saya punya belakang, saya kasih 3 nombor. 111.
Apa-apa nombor pun boleh. Kerana yang itu invoice dihantar oleh pembekal. Yang mereka bagi kita punya invoice. So, apa dia punya code? Ikut balik yang dia punya kan. So, apa saya dapat punya invoice dia punya code. So, saya pun apa pun boleh. You tulis apa nombor pun boleh. You nak tulis 123 ataupun 503 ataupun 368 also can. Okay? Ini semua orang tak sama. So, ikut balik. Saya tulis satu-satu lah senang untuk saya ingat. And then jumlah dia you tulis yang jumlah di sini saja. Berapa you beli dengan pembekal P? Nah, ini ialah dia punya jumlah. Senang kan? Siap kan? Kita boleh teruskan cari yang kedua jurnal belian. Ini kat muka surat 12. Ini ada satu nombor dokumen yang invoice ini. Okey, yang invoice. So kita boleh nambah tarikh 9, kita tulis 9. Kita beli barang secara kredit dengan pembekal Q. Okey, you tulis nama pembekal Q saja. And then di sini dia ada kasih satu tempat untuk record code kan. So code yang sini you boleh terus record di sini. So saya tadi pun sudah cakap, okay, kalau cikgu sekolah ada bagi tau. Okay, yang tak ada nombor voucher punya. You nak tulis tak? You boleh tanya cikgu sekolah. Tapi saya tulis lah. Macam ini baru boleh nampak semua ada nombor voucher kan. Macam ini logic kan. So saya ada tulis lah untuk yang tak ada punya tadi. Okay, so yang ini dia ada. So ikut balik yang berapa you punya you tulis dalam nombor voucher ini. Sorry, dalam nombor voucher invoice ini. Lagi harga dia jumlah dia 6,000. Saya tulis 6,000. Siap. Senang untuk record journal beliau. So seterusnya kita boleh nambah yang tarikh yang 15. 15 ke mana? Kat sini. 15 ke muka surat muka surat 16 di sini. Sama juga beli barang niaga dengan pembekal P. Belum bayar lagi. Okey, tulis pembekal P apa tu nama. Lagi dia punya code. Tapi kalau sini you tulis satu-satu yang saya macam itu. So yang mesti di sini dia akan lebih banyak daripada satu-satu. Kerana dia sedang hantar itu apa? Invoice kan. Mesti dia ada jual lagi kan. So tarikh yang ketiga sampai yang 15 kan. So mesti dalam tarikh ini hingga after between tarikh ini mesti akan ada lagi jual barang niaga kepada orang lain, bukan hanya jual kita saja. So dia punya code akan dia maksudnya dia punya nombor voucher tak akan ikut macam satu-satu and then next 112 macam tak ada. Kerana di sini antara tarikh 3 dengan sampai tarikh 15 dia ada beberapa tarikh beberapa hari di sini kan. So dia mesti pun ada jual orang lain punya. So you mesti pastikan you punya nombor voucher mesti lebih daripada nombor voucher yang di sini. Tapi logik dia mesti ada apa? Dia tak akan ikut balik macam 111 112. Dia mesti akan banyak sikit. Yang macam saya record. Yang ini macam logic. 120. Ah. I hope you can understand. Okay, I try to explain clearly, but ini susah untuk saya. But I try. Okay, kalau you boleh faham, you comment bawah sini. Okay, bagi tahu saya. I pun sangat happy kalau you boleh faham. Okay, tak apa. So, ikut balik yang berapa you beli dengan dia? 4,000 di sini, so you letak saja. So, semua orang tak sama jumlah. Jangan salin saya punya. Ikut balik yang you tarik 15, berapa you beli dengan dia. So, siap. Kita boleh sambung. Cari yang tarik 20. Di sini juga. Okay, ini ialah muka surat 18. Okay, you beli barang lagi, pembekal kuan belum bayar. Okay, berapa dia pembekal kuan? Invoice sini juga. Nampak tak? Saya tadi 59 kan? So, di sini mesti akan okay, akan lebih tinggi sikit dia punya nombor amount dia. Baru logik. Okay, tak 12,000 dia. Okay, next yang tarikh 24. Ini muka surat 21 kita akan beli barang niaga daripada pembekal P secara kredit sama juga tulis pembekal P nama dia. Okay, ya, nampak tak lagi lebih sikit. 120 sini 125 sudah. Okay, so dapat dia jumlah 4,000. So, hanya sini 5 barang saja akan record kat jurnal belian. Okay, and then you campur semua ini dapat jumlah belian, akaun belian. Kita sini tulis akaun belian. Tarikh you tulis yang terakhir punya dalam Jun, ialah 30. Akaun belian, and then you bracket tulis debit DT. Kerana nanti you akan buat ledger. Akaun belian akan pindah ke akaun, jurnal belian punya amount akan pindah ke akaun belian punya debit. Tak apa, you tulis saja. Nanti buat ledger saya akan ajar punya. Okay, so journal belian siap. Kita boleh sambung journal jualan.
Okey, kita boleh sambung jurnal jualan. So, jurnal jualan dia sama punya dengan jurnal belian. Direct portfolio, nombor bauca, jumlah. Okey. Yang tak sama ialah dia punya butil. Kerana sekarang ialah customer kita. Kita nak record yang customer kita. Kita jual kepada mereka. So, untuk yang apa akan recordkan jurnal jualan, kita boleh tengok yang direct Jun 14. Okey. Jun 14 dekat muka surat 16 di sini. Nampak tak? Jualan kredit. Maksudnya, you jual barang kepada pelanggan T. Ialah kita punya customer T lah. Tapi belum kutip itu duit lagi. So, saya tulis perniagaan T lah. Okay. Kerana tak ada orang tulis pelanggan T punya. Dia mesti ada nama perniagaan. So, saya tulis perniagaan T. So, you ikut balik. Okay, kalau cikgu sekolah ada bagi tahu, nak tulis kedai T ataupun T Enterprise pun boleh. Yang nama tu kedai dia. So, tulis nama dia and then invoice saya pun juga saya tulis yang suka hati saya. You pun boleh ikut balik. Kerana sekarang kita jual barang. So, invoice ini yang kita hantar punya. So, nanti you punya nombor voucher akan ikut step by step punya. Nanti sekarang saya tulis 199 and then next invoice mesti 200 punya. Kerana kita hantar itu invoice akan ikut yang susunan dia. Susunan. Yes. Wah, baru saya tahu. Itu susunan dia. So, mesti akan ada susunan. Yang ini dia ada susunan. Kerana mereka pun ada jual orang lain mah. So, mereka kasih yang invoice itu akan tak ikut susunan. Tapi dia akan tinggi. Kerana dia lagi beli, lagi jual, lagi jual, lagi jual. Boleh faham maksud saya tak? So, di susunan di sini juga kita hantar invoice. So, mesti ada susunan. Okay, 1 plus 1 plus 1 plus 1. Okay, so berapa dia kita jual? 9,100. So, selepas tu kita ada apa lagi rekodkan jenayah? Ada ini. Ini ialah muka surat 19 yang tarikh 20 itu. Kita jual kepada pelanggan S. Ini Sabi kita. So saya tulis perniagaan Sabi and then nampak dia nombor voucher tadi sudah explain and then di sini dia jumlah dia berapa rekod sini and then campur dapat jumlah dia. And then jumlah dia sama dengan tadi akaun belian kita rekod akaun jualan. Tapi akaun jualan kat kredit kerana akaun jualan ialah hasil dekat kredit. Siap, dua sahaja. Dua sahaja. So, selepas you siapkan jurnal jualan, you boleh sambung pulangan belian dengan pulangan jualan. Tapi, hanya satu sahaja. So, sangat senang. So, kita boleh nampak yang tarikh 10 ada pulangan belian. Ini dekat muka surat. Okey, ini tekan muka surat 13. Nampak tak? You menerima ini sorry, atas ini. Nampak tak atas ini? Pulangan belian barang niaga. Kita pulangan barang kepada pembekal Q kita, ABB kita. Berapa dia? Okey, 40. You record saja. Nombor voucher you pun boleh tulis suka hati you lah. Okey, tapi cikgu sekolah cakap tak payah tulis, so you tak payah tulis. Oke, so Jun 10 berbekal Q, NK. NK maksudnya nota kredit, dia punya huruf besar. Oke, NK. Oke, 40. And then jumlah dia terus tulis di bawah sini. And then tulis account pulangan belian. Pulangan belian kan kredit kerana belian kat debit. So pulangan belian mesti terbalik dengan belian punya. So dia kat kredit. Habis, kita boleh sambung jurnal pulangan jualan. Jurnal pulangan jualan hanya juga satu saja. Dia dekat tarikh 23. So, tarikh 23 boleh nampak dalam muka surat 20. Kita pulangkan, yang pelanggan S dia pulangkan barang kepada kita. So, di sini saya pulang satu saja, and then jumlah dia 50. Saya tulis 50. Nombor voucher pun juga boleh tulis suka hati you lah. Berapa tu NK punya, NK apa-apa nombor dia. You boleh tulis sendiri. And then tulis yang perniagaan S punya nama. And then jumlah dia 50 dapat account pulangan jualan kat debit nanti. Okay. So yang ini ialah journal. I think boleh faham lah. Senang lah. Okay. Tak apa. Lagi ada satu. Belum siap lagi. Buku catatan pertama. Lagi ada satu buku ialah buku catatan pertama ialah kita punya buku tunai. Yes. Buku tunai ini banyak orang akan confuse. Tapi dia actually sangat senang sahaja. Buku tunai ialah rekod yang duit punya. Tentang duit punya. Okay, so semasa duit masuk perniagaan, akan rekod kat debit. So debit akan tambah. Ingat, semua murid boleh ingat saja. And then duit keluar akan rekod kat kredit. So ini macam saja. So you nak tengok itu urus niaga dulu,
duit masuk ke keluar. Okay? So first of all, kita akan buka buku tunai, and then buku tunai dia tengah akan separate dua, debit dengan kredit, tambah dengan tolak. So di sini kita punya kolom akan tulis tarik butil folio tunai bank. Lagi kredit juga tarik butil folio tunai bank. Tak ada discount untuk project ini. So tak payah tulis discount lah. So di sini kita mesti ikut balik yang tu dia punya apa? Ah, yang baki awal tunai dengan bank. So semua orang boleh tengok balik sini. Tunai dengan bank berapa dia? Ini kita akan tulis kat debit Jun 1 baki BB. Nampak tak? 900 ialah tunai. Ini semua orang sama. Tapi bank yang cari sendiri punya. So semua orang tak sama lah bank amount dia. Saya punya 58871. Saya tulis sini lah. Yang ini. You ikut balik berapa you punya account bank di sini. So you record kat sini. So ini ialah baki BB. Okay. Mesti nak record buku tunai dulu. Baki BB. So selepas buat buku tunai baki BB, kita boleh tengok urus niaga lampiran C. Okay. Kita boleh tengok urus niaga rampilan C. So, banyak barang akan letak kat buku tunai ah. Okay. So, you be patient ah. Okay. Banyak barang nak tulis. So, yang first kali kita ada satu. Okay. Ini muka surat 10. Yang Jun 1. So, nampak satu buku tunai. Yang ini apa? Yang ini pekongsi A memberi pinjaman. Nah, tengok tak? Pinjaman maksudnya dia pinjam duit. So, perniagaan kita akan dapat duit. Yang berkaitan duit, mesti rekod kat buku tunai punya. Lagi, perniagaan ialah perkongsian. Dia dapat pinjaman daripada pekongsi A 6,000. Maksudnya, perkongsian kita, maksudnya perniagaan kita akan bertambah lah duit dia. Tapi dia diterima dalam bentuk cek. So maksudnya cek ialah bank 6,000. So di sini kita boleh tulis butil dia pinjaman A nama dia. And then tulis bank 6,000. So you hanya tukar yang warna merah ini lah kerana yang ini berkongsi A punya nama. Semua orang tak sama lah. Okay. Siap, kita boleh sambungkan. Bawah dia ada lagi dua barang nak record kat buku tunai. Kita boleh nampak dia ada membayar sewa kedai 4,500 yang saya punya. Tengok balik you punya berapa ha? And then ini ialah kredit kerana bayar maksudnya duit keluar, duit berkurang. Tapi dari dia tulis 3 ha? Sewa and then 4,500. 4,500. Okay. Kat bank kerana kita tulis kat cek. Okey, lagi jualan tunai dan charge perkhidmatan pemasangan di bank kan. Ini ialah kita jual barang dapat duit. So mesti kat debit 3. Kita tulis jualan. Kita jual barang. So kita tulis jualan. Berapa dia? Saya punya 11500. Sini tulis bank. Kerana kita sudah di bank kan. So masuk bank. Tapi you boleh nampak bawah sini soalan semua orang sama. Dia mesti ada satu perkhidmatan pemasangan dikenalkan. You kenalkan pelanggan itu perkhidmatan pemasangan. You tolong dia pasang. So, you pun juga akan dapat duit 200 lebih. 200 di sini. So, kita record yang ini, kita record dia hasil perkhidmatan. Ingat. So, kita akan separate dua di sini. Dia tak akan campur dengan ini jualan. Dua sekali dalam satu. Bukan. Dia akan separate. Okay, asingkan dua ini. So, kita hanya tulis hasil perkhidmatan saja. 200. Dia tadi sudah cakap di bank kan? Semua sudah masuk bank. So, bank sini rekod 200. Yang ini cara dia untuk rekod perkara-perkara yang macam ini untuk projek ini. Okay, siap. Kita boleh sambung. Lagi, next page sudah lagi ada buku tunai. Jualan tunai juga di bank kan. So, 3,000 jualan. Di bank kan, bank 3,000. Senang. Siap, kita tengok yang tarik yang kelima. Menjelaskan sepenuhnya bagi hutang bulan selepas kepada pembekal P. Yes, you bayar kepada pembekal sepenuhnya. Saya di sini amount saya 4,500. Yang ini membayar, maksudnya duit berkurang. So kredit sini kita akan tulis tarik 5, pembekal P. And then berapa dia? 4,500 juga dengan cek, maksudnya letakkan bank sini. 4,500. Siap. Kita boleh sambungkan yang ke-6. Okey, tarik yang ke-6. Menerima cek. Menerima maksud duit bertambah lah. Okey, yang ini you collect duit daripada pelanggan T. Okey, so yang ini cek juga. So letak kat debit sini bank 2,000 perniagaan T. Okey, ikut balik apa nama jangan salin saya punya. Okey, siap kita boleh sambung. Okey, so di sini dia dah ada. So kita boleh skip pergi muka surat 13. 13 sini ada.
You menerima, bukan menerima duit ya, itu yang menerima makluman pihak bank. Kerana ada orang pindah duit ini masuk juga duit bertambah. Kerana ada customer pindahan kredit online transfer money kepada kita untuk menjelaskan hutang sepenuhnya. So ini bilangan P kita rekodkan debit perniagaan P, perniagaan S. Okay, S. Sabi saya. Berapa dia sudah bayar kita? Saya bayar 3700. So ikut balik. Sama juga pindahan kredit maksudnya kat bank. Kat bank. Bank sudah dapat duit. Ini yang dia punya cara merekod. So kita boleh teruskan bawah. Lagi banyak ada jualan tunai. Semua letak kat buku tunai. So yang 11 ini, June 11, so okay, tulis jualan berapa dia. So saya tak akan explain sangat banyak masa di sini. Saya tak potong masa. Saya cepat dulu. Lagi jualan tunai, charge bank, charge perkhidmatan. So jualan berapa tulis 12, and then dia harga dia, and then dia pun juga ada lagi hasil perkhidmatan lah. So ditulis hasil perkhidmatan 250. Senang sahaja. Lagi yang tarik ke-12. Ambilan tunai kan tadi dia ambil barang kita sudah rekod kat jurnal am sana. Tapi untuk ambilan tunai kita mesti rekod kat buku tunai sini. So ambil tunai di bank. Maksudnya kita punya bank berkurang. Kita akan tulis ambilan berkongsi B. Di sini kredit 12 tarik dia. And then bank keluar 10,000. Semua orang sama. 10,000 kat bank. Okay. Ingat. Okay. So kita terus sambung. Ini buku surat 15 di sini. So dua-dua pun juga jualan. Okay. So jualan di sini kita record. Debit 13 jualan. Yang mas. Okay. Apa tu? Kita hanya jualan tunai tak ada di bank kan So 1,000 saya letakkan tunai di sini. Jangan letakkan bank Okay. So next. Okay, yang ini kita tak pernah jumpa. Ini ialah kita punya kontra. Kita masukkan tunai ke dalam bank. Maksudnya buku tunai debit dengan kredit dua-dua tempat nak record. So, maksudnya bank akan bertambah. And then tunai akan berkurang. So, kita tengok apa yang bertambah dulu. Kita letakkan debit. So, kita hanya tulis 13 di sini. Kita letakkan bank sini. Kerana dia masukkan, saya masuk 900 ke dalam bank. Masuk. So, ke debit card. Bank 900 tulis di sini. And then putih kita record tunai. Kerana tunai kita masuk. So, baru bank akan bertambah. And then folio mesti letak K. Ini kita sudah catatan kontra. So kita mark satu K di sini folio. Okay. And then sama juga kredit pun nak record 13. Tapi number ini amount dia masuk punya akan letak kat tunai. Kerana tunai kita berkurang. So butuh tulis balik bank. And then juga sama akan mark di sini folio di ini K. Maksudnya dua-dua ini yang kontra. Sama tarik dia. Ini untuk senang kita nampak dia kontra. So oleh itu kita nak buat K di dalam folio. Okay, siap. Kita boleh lagi tengok. Okay, so muka surat ini dah ada. So muka surat 17 ada 17. Ini taruh yang ke 16. Sama juga. Lagi jualan tunai di bank kan. So 16 jualan di bank kan. Masuk bank 7400. Okay, next. Lagi jualan lagi. So 17 jualan. Berapa dia? 4100. Tapi kita ada hasil perkhidmatan pemasangan 300. So bawah sini tulis 300 ke bank. Sudah masuk bank. Hasil perkhidmatan kita suruh dia. Okay. Dia macam repeat dan repeat saja. So ingat macam itu buat saja. Lagi. Okay, sini lagi muka surat 18. Semua sini adalah buku tunai nak rekodkan buku tunai. Lagi jualan tunai. So 18 jualan. Jumlah dia 3600. Okay, ikut balik apa yang amount you punya. Lagi bayar di sini. Dia ada membayar utility. So maksudnya you tengok balik berapa you bayar. Bayar akan berkurang kan kita bayar duit. Okay, atas dalam talian maksudnya online transfer ialah bank lah. So kita tulis di sini utility 600. 600 bank. Okay. So lagi kita akan apa? Lagi bawah sini muka surat 19 menjelaskan sebahagian ini semua sudah ada tulis apa nombor apa amount dia you ikut balik saja you punya. Saya bayar 5,000. Saya bayar kepada pembekal Q. Okay. So tulis di sini and then kita guna check. So credit card bank. Okay, kita punya bank berkurang. Lagi, jauh tunai lagi. So, kita tak ada tempat, kita tulis bawah sini lah. Okay. Jualan, and then kita dapat 14100 dalam tunai. Kerana ini ialah tunai punya, ingat tunai.
Lagi kita pun ada hasil perkhidmatan 300. So sama juga dapat tunai hasil perkhidmatan 300. Okey, senang. Siap. Lagi turun bawah sini. Ada muka surat 20 di sini. Jualan tunai lagi 3.300. So saya tulis 21 23 tarikh dia. Jualan 3.300 kat tunai ya. Jualan tunai bukan di bank. Lagi muka surat 21. Lagi masuk duit lagi. Tunai di bank kan. Sama dengan tadi dia punya kontra lah. Sama tadi kontra. So di sini kita akan debit bank 13.000. Yang saya punya. You ikut balik you punya. And then Putih tulis tunai. And then mark K dalam folio. Okay. Lagi kredit di sini akan tulis 24 sam kan. Dia tarik. And then tunai akan keluar 13.000. Putih tulis bank. Kontra ini. Oke, senang. Oke, sudah mau siap Oke, ikut So, turun lagi. Jualan tunai lagi. Tarik 25. So, 25 jualan bank masuk dia. Masuk bank dia. 6.500. Siap. Lagi 25 di sini. Oke, yang ini dia lah muka surat 22. So, bawah ini dia ada bayaran balik pinjaman. Bayaran balik pinjaman. Oke, berapa saya sudah kira dalam last part. So, you ikut balik saja berapa you nak beli bayar. So, kat kredit sini, oke, kat kredit sini you tulis pinjaman bank. Berapa you bayar balik pinjaman bank? 900 kan? So, kita tulis 900 ke dekat bank. Kerana ini ialah nota makluman debit. Maksudnya kita punya bank keluar duit. Okay? So, lagi ada bayar faedah atas pinjaman. Sama-sama juga akan asingkan dua ini. Ialah satu faedah atas pinjaman, satu pinjaman bank. Okay? Okay, siap. Lagi. Lagi. Ini yang muka surat 23. Okay? 23. So, di sini lagi jualan tunai di bank kan 4.900. So, rekat debit 4.900 jualan. Lagi bawah, menerima cek daripada pelanggan SB. Menerima. So, lagi debit sini. Perniagaan S kita berapa dia? Letak kat bank 5.000 saya punya. Lagi ada membayar gaji di sini, nampak tak? Gaji. So, kita ada dua bayar. Satu untuk pekongsi punya, satu untuk pekerja. So, pekongsi saya yang di sini, dua-dua saya bayar 2.000 saja. So saya dua-dua rekod 2.000 kat bank. Gaji A, gaji B. You ikut balik apa pekongsi nama you, A, B, berapa harga you bayar di sini. You sudah rekod last part punya. Lagi ada bayar gaji pekerja. So, rekod gaji pekerja 10.400. Semua guna dalam talian, maksudnya bank. So, semua letak kat bank sini. And then last one, muka surat 24. Ini lagi jualan tunai. So, N pun N dalam jualan tunai. Okay. So, jualan 3135. So, semua di sini siap buku tunai. Senang saja buku tunai. Apa masuk, apa keluar saja tunai. Okay. So, kalau you sudah siap, kita boleh tengok buku tunai dia punya bagi HP. So, saya pun akan ajarlah, jangan risau. So, bagi HP, how to calculate the bagi HP di sini. Actually, you ikut tunai debit di sini. You pastikan tunai debit lebih besar daripada kredit. Kerana kredit hanya dua saja. Saya punya 900 dengan 13.000. Oke, debit ada banyak kan? Nampak tak tunai saya? So, debit semua di sini you campur, dapat jumlah dia. Saya punya jumlah 19600. And then tolak dua ini di kredit sini. So, bakinya ialah baki HP kita punya tunai. 5700. Tahu tak? Tengok debit dengan kredit mana satu besar. Okay? Debit, normally debit akan besar sikit. Dia punya amount akan lebih tinggi sikit. So, debit punya amount tunai campur and then tolak kredit punya. So, yang jawapan tu ialah bagi HP. Kita rekodkan sini kredit. And then jumlah dia campur akan dapat sama dengan debit 19600. Sama juga dengan bank. Bank debit you semua campur, 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 campur. Dapat jumlah dia berapa. And then tolak yang kredit punya. So, you pun nak pastikan bank debit akan lebih banyak daripada kredit punya. So, tolak, 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 tolak. And then dapat dia punya bagi HP di kredit sini letak. And then jumlah dia akan sama dengan debit punya. Semua orang tak sama kan? So, jangan ikut saya. Saya ajar yang teknik untuk cari bagi HP. So, selepas you dapat bagi HP dan kredit sini untuk tunai dengan bank, you mesti record kat debit bawah sini. Di sini. Kalau you punya bagi HP kat kredit, BB akan letak debit. Ini ialah hantar ke bawah, ialah bulan depan.
berapa tinggal you punya tunai dengan you punya bank. Okay? Jangan letak yang jumlah dia, letak yang bagi HP. Tulis bagi BB Julai 1. Julai 1 kan next month. Kerana kita sekarang project kita buat yang Jun punya. So next month ialah Julai. So di sini ialah kita punya buku catatan pertama. Okay? I harap semua murid boleh faham. Okay? So saya pun nak remind lagi. Setiap video saya mesti remind. Remember follow TikTok saya. Okay, TikTok saya ada letak kat description box bawah. Okay, sometimes saya akan ajar soalan-soalan prinsip perakaunan, technique how to answer the prinsip perakaunan lah. So I think this really helpful for you guys. So sila follow saya, lagi subscribe YouTube channel saya. Okay, kalau tak faham apa-apa, you pun juga boleh tanya saya dalam WhatsApp pun boleh lah. Okay, so di sini I hope you guys can get understand. So see you guys in the next video. Account imbang bersama-sama. Sorry. Account belajar sama-sama. Imbang bersama saya. Bersama-sama. Blah. Jangan saya tak mau cakap. Okay, see you in the next video. Bye bye.